Kalau kita tengok kedua-dua jenis motosikal ni nampak dia macam sebangsa. Yalah, dia dua jenis sport bike, dua-dua pun jenis berfairing. Tapi di sebalik fairing plastik ni terdapat perbezaan yang sangat besar. Gear 6 ni dah hilang akal ke apa pergi compare sport bike entry level 250cc dengan Pia Super Sport 600cc 4 dapur ni? Di Gear 6 kita memang suka tukar sudut pandangan untuk melihat daripada perspektif yang berbeza. Dari perspektif yang mana? Dari perspektif peminat motosikal sports bike yang belum pernah experience dan tak familiar langsung dengan motosikal jenis macam ni, yang meminati sukan perlumbaan macam MotoGP, WSBK ataupun road race macam TT Isle of Man tu. Nak feel-feels macam Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Toprak ataupun John McGuinness. Sport bike ni dia ada nikmat dia yang tersendiri dan dia hadir dalam pelbagai saiz dan kapasiti. Kalau tuan-tuan pandai pilih, tuan-tuan takkan menyesal dari jiwa mahupun daripada beg dompet kita sendiri. Jadi dalam video kita pada kali ni, kita nak tengok jurang perbezaan di antara kedua-dua motosikal sebangsa tapi berbeza macam langit dan bumi. Sebelum tu, kalau tuan-tuan rasa channel kami berhak untuk lebih maju, bantu kami dengan share dan like video ni untuk exposure yang lebih meluas. Dan kalau belum subscribe lagi, jangan lupa hentam button subscribe tu. Laju-laju. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan tachehau kepada semua sekutu Gear 6. Kat sebelah kanan saya ni kita ada Suzuki Gixxer 250 SF 249cc, oil cool dan juga horsepower sebanyak 26 horsepower. Di sebelah kiri saya kita ada Kawasaki ZX-6R 636cc, liquid cool 127 horsepower. Tapi dia punya horsepower tu bukan kadar dia punya figure semata-mata, tapi ianya datang juga dengan power karakter yang sangat jauh berbeza. Dan dia punya kos pun berbeza. Gixxer 250 SF ni antara sport bike yang paling economical dalam market dan yang paling basic. Sport bike 250 je pun paling murah. Kos servis dia pun lebih kurang je dengan motor 150cc. Minyak satu tangki penuh 12 liter boleh bawa kita lebih kurang 300 km. Totally beginners friendly. ZX-6R pula dijual pada tanda harga RM59,000, menjadikan dia super sport je pun termurah dalam pasaran. Ini adalah sports bike tulen. Kita boleh adjust suspension setup dia mengikut gaya tunggangan kita, handling, feels tunggangan dan performance dia pula. Ini adalah sebuah sport bike yang bernama ZX-6 Bro. Dah 30 tahun dia mencipta nama. Ada pendapat mengatakan motor ni pun agak beginner friendly juga. Ya je kan. Tapi cerita banyak pun tak guna. Sebelum kita test ride, kami nak ingatkan penonton kami sengaja tunggang kedua-dua motor ni back to back seminggu ni. Ini untuk mendapatkan gambaran feels dia, perbezaan dia. Let's get into it. Okey, Suzuki Gixxer 250 SF. Ini boleh dikatakan ini adalah sebuah motosikal 250cc sport bike yang kira dia punya features tu biasa-biasa je lah. Basic je. Dia tak ada slipper clutch, quick shifter tu jauh sekali lah. Auto flipper ke, traction control ke, memang tak ada. Boleh dikatakan basic lah. Tapi dia ada lah dual channel ABS tu. Yang tu bagi saya sekarang ni agak crucial juga lah untuk motor macam ni. Daripada segi power karakteristik tu, saya nak cakap pada perspektif rider-rider yang belum pernah atau tak biasa menunggang motosikal sport bike. Apa perbezaan dia agak ni kalau kita comparekan dengan sport bike yang bawah 250cc. Tak kisahlah single cylinder ke 150cc, satu silinder, 250cc, dual cylinder. Kita boleh rasakan dia punya power tu. Kita boleh rasa power dia pada low to mid RPM lah. Dalam erti kata lain, kita boleh rasa motosikal ni dia agak pick up juga pada RPM bawah. So, bila karakter macam ni, boleh dikatakan dia linear lah. Dan kalau kita nak overtake lori atau kereta yang slow, kita rasa lagi senang lah. Lagi mudah untuk kita overtake kereta atau lori yang ada kat jalan raya ni lah. Dan power dia yang linear dan predictable ni membuatkan motosikal ni agak sesuai untuk penunggang-penunggang yang belum pernah lagi bawa. Katakanlah dia tak biasa bawa motor clutch kan. Dia nak belajar bawa sport bike dengan clutch tangan ni, tak ada masalah. Okey je. Sebab power dia ni masih
memaafkan kita bila kita buat kesilapan lah. Tapi pada high RPM, top speed, jangan expect lebih lah. Macam motor ni dia boleh pergi dalam 153 km sejam je. Lebih pada tu maybe kena ubah-ubah sikit lah gear ratio ke apa. Tapi dia akan mengorbankan lah kesedapan pick up motor ni. Dan kedudukan Gixxer 250 SF ni, walaupun dia dalam kategori sport bike ni, obviously dia punya kedudukan ni dia lebih kepada touring lah, sport touring. Dia masih agresif tapi santai. Macam mana nak cakap? Dia tak terlalu menunduk lah. Kalau macam ZX6 tu, kita boleh rasakan kedudukan dia attack macam ni tadi kan. Tapi yang ini dia lebih relax dengan kedudukan kaki yang lebih straight macam ni. Kalau ZX6 tu kita rasa, macam saya rasa macam menyangkung belaan. Yang ni tak, dia lebih santai. Ini membuatkan motosikal ni sesuai untuk digunakan secara harian lah. Kalau tuan-tuan kat rumah sana nak gunakan motosikal ni, nak guna travel, pergi kerja jarak jauh, let's say 200-300 km satu hari, bagi saya masih acceptable lagi. Dan satu lagi kenapa saya cakap motor ni sesuai untuk dijadikan sebuah motor daddy adalah sebab dia punya cost maintenance dia yang rendah. Tapi tu kita cerita detail kejap lagi lah. Jadi ringkasannya, sebuah sport bike 250cc satu silinder seperti Gixxer 250 SF ni lebih tertumpu kepada keselesaan menunggang dan juga penjimatan. Tapi dengan karakter kuasanya yang hidup pada putaran enjin pertengahan dan ke bawah, ianya masih lagi sebuah sport bike yang mengukirkan senyuman kepada penunggangnya untuk kegunaan riadah. Dengan bajet sekitar RM15,000, kalau tuan-tuan mahukan reliability sebuah motosikal Jepun dan nisbah kuasa dan harga yang baik, kami tak nampak calon lain lagi dah. Kenapa beli sebuah 150cc dengan harga yang sama kalau kita boleh beli 250cc yang macam ni? Harga tayar dia memang mahal sikit, tapi kita bukannya tukar tayar sebulan sekali. Okey, sekarang ni jom kita test ride pula Kawasaki ZX6R. Okey, saya dah bawa ZX6 ni dalam masa lebih kurang dalam 1 minggu macam tu lah. Tapi saya bawa tu memang back to back dengan Gixxer 250 SF tadi. Kenapa? Sebab saya nak nampak daripada perspektif penunggang motosikal yang berkuasa sederhana macam tu lah. Macam mana feels dia melompat daripada 250 single silinder kepada 600cc 4 silinder. Dia punya power tu memang obviously terasa lah. Ini kalau kita lompat daripada single silinder 250 kepada 6 silinder tu, memang kita akan rasa power dia tu agak eksplosif. Even kalau kita comparekan kepada dia punya arch enemy CBR 600 RR tu, kalau CBR tu dia boleh rasa kat low end power dia tu masih behave lagi, masih sopan. Tapi ZX6 ni dekat low power dia pun buas mat. Kalau tak biasa bawa motor ni, terus pergi upgrade ke ZX6 ni, ambil masa yang lama sikit untuk adapt dengan kuasa dia tu. Tekaan saya kenapa karakter dia macam tu, disebabkan dia punya disebabkan gear ratio dia yang pendek ni lah. Kalau CBR tu kita boleh rasa dia panjang sikit gearing dia. Tapi kalau kita biasa bawa sports bike 250 atau 150 riding position yang agresif macam ni, mungkin masa untuk adapt dengan motor ni dia ambil masa tak begitu lama lah, compare kalau tak pernah langsung bawa sports bike. Kalau tak pernah langsung bawa sports bike dengan riding position macam ni, better ambil masa yang lama sikit lah, kenal pasti macam mana karakter motor ni, power delivery dia. Biasanya motor macam single cylinder tu, dia punya kuasa tu masih pemaaf lagi. Masa kita ambil cornering tu dia masih pemaaf lagi. Kalau 4 silinder 600cc macam ni, dia punya recovery gap kat tayar dia tu memang tak bagi can punya. Agak-agaknya motor ni agak sesuai tak dengan beginners. Tengok beginners yang jenis macam mana. Kalau tak pernah langsung bawa motor tu kita tak suggest lah. Tapi kalau beginners yang tak familiar dengan motor berkuasa besar tapi dia ada pengalaman,
bawa motor jenis sports bike ni okey je, boleh adapt. Power dia pun tak adalah segila 1000cc punya power. Yang ini boleh lagi, kena adapt cepat lah. Kalau macam Gixxer 250 SF tadi tu 0 ke 100 dia akan ambil masa dalam 9 saat, motor ni dia bawah 4 saat je. Macam tu pick up dia. So memang kena extra careful lah. Kejap-kejapan dia dapat speed yang tinggi. Big power come with big responsibility. Untuk model ZX6 model terbaru ni, untuk comply dengan standard emisi Euro 5, Kawasaki terpaksa merendahkan top end power motor ni. Berbanding model sebelum, model ni dah kehilangan hampir 4 kuasa kuda. Tapi untuk compensate dengan kehilangan kuasa ni, Kawasaki dah tweak sana sini untuk meningkatkan mid-range power dia. Bagi seorang yang langsung tiada pengalaman menunggang motosikal, it was a bonker. Tolonglah jangan buat hal. Tapi buat rider yang berpengalaman, yang prefer ciri-ciri motosikal super sport tradisional dengan high revving engine, tuan-tuan akan mendapati bahawa ZX6 model terbaru ni memberikan prestasi yang mantap dan mampu mengukirkan senyuman mencecah ke telinga. Tetapi bagi rider yang lebih berpengalaman, top end powernya ada kurang sikit lah berbanding model sebelumnya. Tukar ECU exhaust, I know, ianya menyalurkan torque yang lebih berguna untuk tunggangan di jalan raya, namun tetap memerlukan gaya tunggangan dengan putaran enjin yang tinggi untuk mendapatkan prestasi maksimum daripada enjin tersebut. Okey, sekarang ni kita nak cakap pasal benda yang kita nak tekankan dalam video ni. Pasal practicality kedua-dua jenis motosikal ni. Ini part yang ramai orang terlepas pandang. Practicality. Gixxer ni dia ringan, senang celok, minyak jimat, maintenance pun simple. Satu plug, satu piston, oil chain murah, 1.2 liter je. Satu lagi, Gixxer ni semata-mata disejukkan oleh minyak enjin dia sendiri. Tak ada setitik air pun dalam silinder blok dia ni. Dan surprisingly tak ada sirip penyejuk juga. Maksud dia, kurang satu benda untuk diganti, air coolant, dan kurangnya risiko fenomena minyak hitam jadi air teh tarik. Bab-bab servis dah lebih kurang kapcai je, aside daripada tayar dia lah. Riding position dia yang lebih relax dan tak terlalu agresif dan membongkok ni memberitahu kita motor ni sesuai dipakai secara harian dan kedudukan kaki pun lebih santai. Manakala ZX6R pula ianya lebih berat tanpa kuasa enjin dan sedikit panas. Minyak parok tong-tuang. Seminggu kami pakai ZX6 ni, fuel consumption dia lebih dari double dari Gixxer 250 ni. Maintenance matematik dia simple. Kali je 4 bagi setengah parts dia. 4 biji plug, 4 biji piston, 4 set of cylinder, valve train dan pelbagai lagi mat nenek dia tu lah. Kita tahu mana-mana manusia normal takkan pilih motor super sport untuk dijadikan motor daily. Tapi bukan tak ada langsung. Ada. Tapi orang yang kami kenal yang buat perangai macam tu, semuanya jenis adrenaline junkie. Badan dia tu agaknya sengal-sengal kalau bawa motor yang kurang power ni. Dan dia memang dah well informed dah pasal benda ni. Duit berkepuk-kepuk tak ada masalah. Cuma bulu betis diorang ni memang halus-halus dek kerana suhu enjin dia tu. Riding position dia memang betul-betul agresif dan memerlukan teknik yang betul untuk mengurangkan tekanan yang tak diperlukan di pergelangan tangan. Dengan riding position yang agresif ni memberikan kita sensasi lebih kontrol dan commanding terhadap jentera kita. Kalau dah biasa okey, kalau tak biasa takut nanti menyusahkan orang rumah kita, nanti kena suruh pula urut malam-malam. Tapi semua tu sebab apa? Sebab super sport ni dia bagi pengalaman yang motor kecil tak boleh bagi. Bunyi, rasa dan adrenalin. Okey, kita dah sentuh dari pelbagai segi. Tapi sebenarnya kedua-dua motosikal ni siapa target audience dia? Gixxer 250 ni dibuat untuk orang yang nak daily ride, nak ada rupa sport bike, feel bawa motor sport bike tapi bajet minyak dan servis masih marhain. Motor seberguna, daily boleh, weekend ride ringan-ringan boleh, kita boleh guna pergi kerja, lepak malam, balik kampung. Tapi kalau ada plan nak keep up dengan member-member yang pakai sport bike yang jauh lebih
kuasa tu memang kurang sesuai lah, at least dalam banyak situasi. ZX6R pula bukanlah untuk semua orang. Dia ni ibarat kereta sport 2 pintu, memang laju tapi masih bertamadun, memang seksi tapi tak praktikal untuk hari-hari. During weekdays, ramai owner-owner dia akan simpan motor ni di bawah bumbung je. Dia lebih kepada weekend machine, track day toy ataupun untuk orang yang memang gilakan speed dan sanggup bayar harga dia, bukan setakat duit tapi juga riding experience. Zaman sekarang ni, selain daripada segi kuasa enjin dia Super Sport 600cc 4 dapur ni, jurang dia dengan 1000cc dah makin rapat dari pelbagai sudut. Ini membuatkan Super Sport diancam kepupusan di pasaran global. Tinggal ZX6 dengan CBR 600RR je masih dalam production dengan kepatuhan emisi terkini. Persaingan dia dah makin kurang tapi masih wujud. Ini membuktikan masih ada peminat setia dalam segmen Super Sport 4 dapur ni. Jadi jarak antara sport bike 250cc dan 600cc ni jurang dia memang jauh, tapi dua-dua ada tempat masing-masing. Kalau kita nak motor harian, nak enjoy tunggang tanpa fikir sangat pasal kos dia, tapi masih nak sensasi sebuah sport bike, Gixxer 250SF memang pilihan yang bijak. Kalau kita nak rasa dunia superbike tapi belum sampai lagi ke liter bike, ZX6R bagi kita pintu masuk. Tapi jangan risau, in between tu banyak lagi segmen dan motor sport bike yang boleh fill the gap. Cari je inline twin ke ataupun 4 inline yang berkapasiti lebih kecil. Sekarang ni pun kita boleh nampak dah ada revival sport bike 4 dapur 400cc ke 500cc macam ZX4 ataupun Cove 450RR2. Sebesar mana pun jurang di antara segmen motosikal jenis sport bike ni, kita kena ingat satu fakta ni. Sport riding ni dia berkait rapat dengan technical dan skill. Kalau kita mampu beli sport bike yang terbaik dalam pasaran sekalipun, belum tentu teknik dan skill kita seiring dengan kemampuan kewangan kita. Bermula dengan development skill kita dulu dengan sport bike yang lebih sesuai. Learning proses tu sendiri pun dah satu kenikmatan dah. Pedulikan pandangan orang lain, safety always come first, dan ukurlah pada badan kita sendiri. Okey, setakat ini sajalah video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan button share, like dan subscribe YouTube channel Gear 6 sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.